Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan PY. Baru-baru ni PY ada update tentang PY join PSKPP. Bagi yang tak tahu PSKPP tu apa, dia macam pertandingan antara kaki tangan sekolah macam tu lah. Dia hanya boleh disertai oleh kaki tangan sekolah, cikgu ataupun staff. Jadi dari situ PY ada mewakili bahagian kebudayaan untuk daerah Pasir Gudang. Okey, untuk persembahan pada tahun ni dia adalah gabungan pemuzik, penari dan juga penyanyi, dan PY lah penyanyinya walaupun tak adalah sedap mana pun. Okey, dan ada antara kawan-kawan PY, okey, dalam tim tu yang baru tahu yang PY ni YouTuber. Jadi diorang siang malam lah menganjing PY rasa macam seriously diorang ni memang rasa nak kena lempang ke apa kan. Okey, ada juga yang menyindir PY samyang. PY macam okay, fine, saya dah YouTuber, so apa masalah. Okay, jadi untuk yang hari tu peringkat negeri Johor yang menjadi tuan rumah lah Tangkak. Okay, jadi kita orang pergi bertanding di sana. Dan kat sini PY nak tunjukkan lah perjalanan pergi ke sana. Dan ada juga yang bertanya PY tak nak upload ke video PY nyanyi. PY fikir banyak-banyak kali juga nak upload sebab rasa macam tak adalah sedap mana pun. Lepas tu waktu pertandingan tu pula ada sedikit berlaku kekantoyan dekat situ. Sebab penyanyi lelaki tu, alamak, dia punya suara pecah sikit. Jadi PY macam okay, PY mungkin lah, okay, PY akan upload sikit lah sedutan. Okay, daripada apa yang kita orang buat waktu pertandingan. Okay, dan jom kita tengok apa yang berlaku sepanjang dekat sana, dekat Tangkak hari tu. Hai, selamat pagi. Hari ni kita orang on the way nak pergi pertandingan PSKPP. Kat mana? Lupa. Tangkak. Dekat Tangkak. So sekarang saya dah lambat, dah pukul 7.48. Nanti kejap lagi PY update lagi. Bye-bye. Okay, sekarang dah sampai dekat mana? Dewan Juri. Okay, sekarang kita orang kat Dewan. Semua. Okay, sekarang dah sampai dekat Dewan Juri Intan. Ini semua kawan-kawan. Hai. Okay, muka sendiri tak nampak. Okay, tengah apa? Ni nama dia apa? Tengah apa? Tengah blocking. Sekejap lagi ada saya sound semua sekali. This is from Muar. Mana? Ni. Kampung Kemah lagi. Okay, yang ini adalah daripada Muar. Tim tempat tinggal sendiri. Tapi sorry, kita dah join Pasir Gudang. So bye. Ibu apa tengok tak? Okay. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Kita orang sekarang dekat Dewan Juri Intan, Tangkak, Johor. Okey, hari ni ada sesi sound check. Okey, tim kebudayaan Pasir Gudang gitu. Ya lain. Caya. Now we also. Hai, selamat petang semua. Hai, ada dekat belakang ni semua kawan-kawan kita, kawan PY. Yang ni penari semua. Yang ni penyanyi lelaki yang daripada dulu, ingat tak? Beberapa tahun lepas pun ada join juga. Yang ni pun sama. Hai. Tadi mereka perform kan, tapi ada terkucing-kucing sikit. Gelang. Lepas tu lupa nak rekam. Lepas tu make up macam apa kata tadi yang panggil Safi Ilyas kan. Yes. Dia tak payah buat muka ni. Aku tak biasa buat dekat dalam YouTube. Aku jadi macam kaget. Sekarang kita orang nak pergi keluar makan sekejap. Tadi alhamdulillah dapat top 3. Dan malam tak tahu dapat nombor ke tak. Dapat nombor berapa. 1, 2, 3 tak tahu lagi. Nak suruh doakan pun waktu dah ni dah dapat urusan tau. Doakan kami bertenang. Tak dapat. Okey dah. So doakan kita orang semua. Okey. Bye.
Okey, Alhamdulillah semuanya selamat dan kita orang jadi juara. Buat kali yang ke-3 kalau nak diikutkan, sebab dia tiap-tiap tahun PSKPP ni kebudayaan dia berubah-ubah. Ada yang waktu tu ban, ada yang ada macam-macam jenis. Tapi buat masa ni yang PY pernah join baru 3 kali. 3 kalinya tu kita orang memang jadi juara peringkat negeri. Alhamdulillah. Okey, nampaknya itu saja. Okey, dan kepada kawan-kawan PY tim Pasir Gudang yang tengok video ni, kerana tim adalah yang akan menganjing-anjing, mengejek-ngejek, PY tak kisah pun. Okey, janji korang bahagia, PY pun bahagia. Okey, kita akan update pula waktu kita orang pergi peringkat kebangsaan dekat Kedah nanti. InsyaAllah. Nampaknya itu saja PY punya perkongsian pada kali ni. Tak ada banyak apa pun sebab sekarang pun waktu cuti kan. PY pun make up ala kadar sahaja. Nampaknya itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti. Follow PY dekat Instagram dan juga Twitter. Blog PY yang dah bersarang. Okey, dah lama tak update. princess-yanti.blogspot.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Yanti dan juga Princess Yanti Cosmetics. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye, Assalamualaikum.